Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni kita bersiaran lagi buat hari ni turun ke perairan pantai timur melalui pangkalan di Bacuk, pangkalan Petah. Ya, aku bersama sahabat-sahabat setempat kerja. Sebab masalah ni aku dah pasang sementara menunggu perjalanan ke tempat kandang sotong. Aku dah pasang satu tu abang trolling Tenggiri kata balau kita malam ni ke apa ke boleh lah. Jadi aku dah naik bot tekong bot Pak Imam Bacuk, Kelantan. Ini tekong tersohor lah. Nanti kan apa-apa nanti aku update. Ini ada hasil yang menggalakkan ke apa ke. Ya, stay tune. Assalamualaikum, selamat petang, selamat malam. Kita sudah basi. Buat gaya dah ada hasil-hasil yang hasil cakap lah. Ok lah. Genset dah bunyi busy sikit lah. Bukan sikit, bunyi busy banyak. Jadi yang kau tengok lah aksi yang berlaku. Tengok, mam. Nak kecil ni kita buat umpan. Oh! Betul. Ada. Tengok player basi. Tengok. Masih mencari-cari para anglers. Tengok. Wow! Ada. Jom. Habis ni. Ada ada. Tumpak tu. Tumpak.
Tumpat. Ada pun tumpat.
Gagal. Oh, dah strike. Dari. Lepas. Kaci. Jangan kat bang, jangan bang. Oh dia. Kaci. Jui. Ri. Kali belakang ni. Kali ni. Aduh. Mana rok papa mana? Apa? Aduh, rok papa mana? Aduh. Adik. Ni mau katil lautan. Ni baru kaci. Ini kolam. Ri. Bawa pergi kolam nanti. Nampak. MJ. Tengok gambar nampak. Oh. Ada mana? Ada senyum. Mesin. Best. Bunyi dia punya drag tu sedap tu. Dia punya drag tu sedap. Dia. Mantap lah mesin. Tu dia, tengok. Dia bunyi krek-krek tu. Kan tak besar mana pun, bunyi yang lebih. Gaya je penting. Mantap naik lah. Kenapa? Dah nampak dah layak tu. Rambai lagi. Teruk. Orang Kelantan panggil teruk je ni. Style dia dah pusing. Cangkuk tak belakang apa? Bunyi sedap lah. Dah naik dah. Rambai. Okey, cantik pun ada lubang tu. Sorok tu lubang tu baru dia tu. Bahaya letak macam tu. Kalau ikan tarik jatuh. Untuk keselamatan. Pelan-pelan Jok. Pelan-pelan buka drag. Kan? Kena di perut. Patutlah. Agak ah. Kena di perut. Abang Jok. Abang Jok pula. Sambung. Tarik. Pam. Pam Abang Jok. Pam. Damai lah. Ikan tu. Akhirnya alhamdulillah rezeki. Tak ambil gambar tu Abang Jok. Jangan lupa 25 bulan 6. Dia buat ubat. Boleh, okey. Cantik. Hantar apa je? Awak je macam ni. Saya nak tengok. Nak tengok? Tu dia. Saya nak tengok dekat main. Zat. Bayuk tengok. Lagi aku buat live. Je besar je. Gai. Yang ni besar sikit je. Je litas lagi je. Naik yang ni amna je. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia, kecil je, tak besar je. Tu dah rambai. Angkat je pelan-pelan je. Alhamdulillah. Steady je sempoi je. Angkat je. Okey je, santai je. Sempoi je. Slow. Ada ikan bang? Ada nampak je. Nampak gaya macam tarik ikan. Takkan kobar mana? Ada bunyi drag ada bunyi. Mari kita tengok ikan apa. Putus sudah. Tolong. Tak, insya-Allah tak putus. Tengok. Takut lagi tu. Je. Tarik je, sangkut dengan je. Tu dia. Tarik duduk sini baru nampak angle cantik. Bang, kali sikit bang. Tengok muka ni bang. Tadi tak nampak. Aduh, handsome rupanya. Sangkut dengan Haji bang. Haji ni selalu kacau. Ada. Ikan apa? Lepas tali. Lepas lu. Ada ikan. Ada ikan, dia mai dah. Ikan rambai lagi. Ikan rambai.
Rambai, rambai. Alhamdulillah. Mai. Tu dia ikan. Ikan rambai. Nampak? Baiklah. Terima kasih. Alhamdulillah. Dah. Cantik bang. Okey, sampel. Cover perut. Aduh, video hang je ni. Pada kami tu. Ha, padam ah. Abah padam. Masuk haji punya. Hai, tarik siapa ni? Ha? Depan ke depan? Dah ikan besar Haji. Ha, ikan tarik pun hang tak tahu. Hang tak boleh beza. Abang mancing 7 benua dah ni. Ha, 7. Mana ikan Ji? Kecil lah. Oh, besar. Boleh lah rok dalam tu Ji. Boleh tu apa rok dalam tu? Dia tarik. Nak bola. Dia tarik gitu. Ikan balik Ji, buntai apa Ji? Akan bentai kang tu boy. Ji, gai. Ganjur. Besar Ji. Besar. Masya-Allah. Sat. Ada. Orang belakang lepas. Oh. Oh, dia main. Ikan apa? Ikan apa Ji? Dia main. Pelan-pelan lepas sana tu, lepas. Haji nak tarik ikan ni. Oh, talang. Talang 2 muka ni Ji. Alhamdulillah, rezeki. Oh. Ha minta yang lain kan? Naik yang lain pula. Oh, abadi. Biarlah kira abadi. Kira abadi bukan bak. Okey, cantik. Dah ha. Ais kacang punya mesin. Mesin ais kacang. Oh. Ada besar. Oh, ganjur. Oh, ni ebek ke? Kaya macam ebek. Teka. Rambai ke. Kalau tekan padu ebek tapi boleh tahan juga dia tekan tu. Rambai. Pula ais kacang tak ada bunyi pun. Kasi bunyi sikit. Tutup dulu right. Ya tu. Ada rambai lagi. Ah, dah nak naik dah. Hei. Lagi. Nak rambai. Orang depan dah. Jat. Ada je. Siapa ah? Apa dia? Ui, rambai cantik. Aduh, kamera tak on, tak ci. Tak apa saya ambil gambar. Kamera tak on. Kita pergi depan pula. Sambung. Depan. Mana? Ah, okey abang kita pula. Layan. Ke rambai tu, rambai. Dalam bakul dah. Sempoi. Kita tengok ikan apa. Ye, tengok je siapa tarik ikan je. Tu melebih ke orang dah ni. Dia tarik kau. Ada setong. Ah, tu dah naik dah. Dia naik dah. Dah nampak dah. Kaci. Oh, cantik lah saiz padu. Angkat pelan-pelan je, Pegang rambut. Ah, macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rezeki lagi. Okey. Bang, angkat sini bang. Oh. Angkat dulu. Ni sebenarnya kaci. Ni kalau Pak Yu tengok ni lah. Pak Yu semalam dah tanya date lah nak booking pula. Cantik. Angkat tinggi. Ha. Tahu ban habis. Okey, pun nampak muka. Gelap muka. Salah nelayan. Kalau nelayan putih pula. Kita tengok adik kita. Oh dia kata selalu duk mancing belukan je. Ha. Dia duk abang duk mancing belukan je biasa ni. Kita tengok dia tengok ikan apa kat sini. Ada belukan ke tak kat sini? Ha. Kita tengok. Oh, padu. Layan je. Relax je. Tu dia. Jangan ikut ayah dia tak tidur je. Jangan ikut. Pak Hang duk tidur jangan peduli. Layan je. Dia main nak santai tidur, bukan nak mancing. Tengok bos apa? Ikan bos. Tu dah bos buat naik dah, bos lagi Jis. Bos lagi Jis. Layan dik. Tu dah kita tengok ikan belukan ke ikan apa? Dia kata selalu duk mancing ikan belukan je. Tengok layan pam tu. Tu dah nampak dah. Nampak dah. Dia main dah. Naik dah. Tu dah naik dah. Baru dia kena current. Rambai lagi. Boh lah, rok boh lah lubang. Boh dalam tu.
Pam naik. Angkat naik macam tu. Angkat macam tu, ambil perambut. Tu cara dia. Ambil perambut. Ambil perambut, angkat pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, cantik lah. Angkat. Sini. Pak Han naik dah. Sempoi. Tengok, betul tak saya, Pak? Cara dia. Mana dia? Ikan keli, bang. Gambar ikan sardin. Ajay, sini Ajay. Lebih. Belakang Ajay, belakang. Sini. Celah tak nampak oh. Lepas. Sangat. Wow, inilah ikat. Tengok ada mata. Tak ni. Oh, lagi tak. bola. Rambai. Sampai Bunyi. Gaju. Halo, tangga. Dia dah ke? Haji baru nak ambil ni. Alah, sama Haji saya Haji. Besar ni ada nampak? Tak tekan. Tak tekan. Yang mati tu tak nanti masuk nanti tu. Tak tengah tidur. Ye kai. Mana ikan ni? Kosong tu. Saya betul tu. Boleh jeduk sikit ni. Payah. Hanya mereka yang berjaga semalam baru tahu macam mana susah ke senang nak cari sotong. Itulah. Apa yang tahu ni? Ingat ke dia? Dia bangkit semalam, ingat ke dia tak nak tidur? Apa dia? Unyu-unyu. Mana Haji? Tak ada. Sambung. Nak masuk nak solat. Apa saya ni? Hilang dengan solat. Tahu je. Tak tahu. Tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Angkat sini bang. Di. Angkat dulu. Angkat dulu. Ni sebenarnya gaji. Ni kalau Payu tengok ni lah. Payu semalam dah tanya date dah nak booking pula. Gaji. Cantik. Angkat tinggi. Taufan habis. Okey, pun nampak muka. Gelap muka. Salah nak layan. Kalau nak Beres. layan putih berlepak tu kan nak layan tu. Tu melayan tu. Kau tengok player ramai ni. Tapi malam video 3 orang. Lah masa cari umpan 3 orang je dia. Kayaknya dia tak fokus 3 orang je makin. Oh, lah. Ya, kan 3. Aduh, ni. Oi.
Mainlah. Tak mau, aku tak mau pergi. Tak larat. Letih semalam tu. Tak fikir. Hang kira ajak aku main. Tapi nasib baik tak tak ikan. Kalau tak ikan lagi duduk kena. Okey tu. Ada panjang ya. Dah. Ajis lagi. Aduh. Asyik-asyik Ajis je ni. Sudin mana Sudin? Sudin tak ada. Asyik Ajis je Ajis. Cantik je ada Ajis. Nampak Ajis. Ikan apa Ajis? Tengok Ajis. Alah Ajis. Ikan apa Ajis? Ada. Yang risau Ajis. Ikan tu tak ikan Ajis. Oh, cak dah habat dah Ajis. Merah tanda Ajis. Oh, angkat tinggi sikit. Merah tanda dah. Cakap dah kalau masuk lubang kata keluar biasa merah tanda kerapu macam tu. Oh, cantik lagi sempoi je. Oh, mantap lagi. Nampak tak merah. Ikan apa ni? Cat putih je. Mana?